Sebab manifesto pula tidak ada banyak perbezaan besar antara parti-parti. Otonomi dan meningkatkan kekayaan negeri melalui mempokaikan kewangan Putrajaya nampak seperti tema utama. Yang kedua adalah membahagikan pertandingan di antara parti-parti yang pro Semenanjung dan parti-parti yang pro Sabah. Persoalan yang timbul dan apa yang selalu disebut di media sosial adalah banyak pengundi di Sabah meminta kawan-kawan mereka di Sabah jangan mengundi parti Semenanjung dan memberi sokongan kepada parti Sabah sahaja. Tetapi parti Sabah yang mana? Parti Warisan, Star SAPP dan UPKO cukup besar dan cukup sayangkan Sabah dan anti Semenanjung. Apabila undi terpecah antara tiga parti ini di kursi-kursi seperti Inanam, Moyok dan Tanjung Aru, adakah kemungkinan sebab mereka pecah undi, parti pro Semenanjung pula menang kerana sokongan terbahagi? Inilah cabaran terbesar untuk pengundi Sabah. Sebab sekarang kita minta mereka undi secara strategik. Ramai mahukan parti Sabah, tetapi parti Sabah yang mana? Pada 1976, ada satu saja parti berjaya untuk mereka sokong. 1945, ada PBS. Dan sekarang, 2025, parti mana pula? Juga